So aku pernah dengar lah sikit-sikit hantar pergi kelab apa semua kan. Cumanya nak introduce aku memang tak berapa tahu sangat. Aku pun dulu sama juga. Kau bukan aku ada basic pun benda-benda ni kan. Belajar. Hari-hari dah ubat tahu lah. Tahu, kita tahu SOP dia lah, step by step lah. Tapi kalau ni sebenarnya kalau dia pada manajemen orang juga kan. Susah tak nak handle bangla? Bangla macam-macam sangat. Yeah, cuba detail sikit. Macam sangat. Tiap-tiap bulan bos money. Kampung hantar. Kampung problem. Tiap-tiap bulan problem. Diorang punya culture jenis cakik. Aku dengan kau jiran kan. Tiba hari raya korban, kau bagi seekor lembu. Okey. Family aku tak dapat apa-apa. Family aku call aku, anak jiran bagi lembu. Oh, dia setiap apa yang kita bagi nak ada dapat return lah. Anak sebelah bagi lembu pun tak bagi apa-apa. Member malu lah. Jenis macam tu. So apa lagi yang rare sikit? Rare Bangla. Aku rasa semua tahu dah Bangla pun tak ada apa-apa. Tu lah. Gaduh-gaduh tak ada. Tapi diorang punya Diorang tak mati lah. eh, Diorang tak mati.